Mekah tak ada. Hadis yang terkenal lah tentang hijrah. Bukan kita nak sebut semua cerita tentang hijrah. Kerana Ibnu Hisham menyebut di dalam sirahnya ratusan muka surat menceritakan tentang kisah hijrah. Kita nak sentuh sedikit. Mudah-mudahan memberi pengajaran supaya kita dapat ambil iktibar daripada beberapa peristiwa yang berlaku dalam hijrah. Hadis yang terkenal tentang hijrah yang pendek yang selalu kita dengar, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Sayyidina Umar, katanya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku dengar Rasulullah sallallahu pernah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw limra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih atau kama qala. Kata Rasulullah SAW, hanya sahaja niat amalan-amalan itu dengan niat, dan dapat seseorang itu apa yang ditentukan olehnya. Maka barang siapa yang hijrah, ya ini pada zaman Rasulullah SAW, dia berhijrah bersama Nabi kerana Allah, kerana Rasul, maka hijrahnya kerana Allah dan kerana Rasul. Barang siapa yang hijrah kerana nak dapat dunia, dia akan dapat habuan dunia. Dan barang siapa yang berhijrah kerana nak berkahwin dengan seorang perempuan, dia dapat berkahwin. Kerana hijrah itu ialah kepada apa yang dipindahkan kepadanya. Kerana makna hijrah itu daripada maksud pindah. Pindah daripada negeri Mekah pindah ke negeri Madinah dengan sebab taat pada perintah Allah. Pindah tinggal rumah, tinggal kampung kerana taat perintah Allah. Pindahlah kita duduk rumah lain, maknanya boleh pahala besar. Siapa Tuhan kata muhajirun, kita pindah tinggal kampung kerana taat ke bini. Pindah kita. Bini kata duduk rumah lain, tak mau ni bang, mau molek sikit, biar saya mahal pun pindah kita, bodoh. Hijrah gitu lah kita. Lepas tu duduk dalam 2 tahun, pindah pula ikut ke dia. Apa benda kita ni? Hijrah lillah wa rasulih, kerana Allah dan kerana Rasul. Sehingga para sahabat-sahabat yang turut menjadi muhajirin tidak sama lagi dengan sahabat-sahabat yang lain, kerana dia ada kelebihan yang tertentu. Hijrah ni dia ada kelebihan tertentu. Kerana besar, tinggal kampung kira taat ke Allah. Kita nak tinggal rumah, nak pergi masjid tak gerak. Nak tinggal rumah, nak pergi masjid, ada kuliah sekejap je, lepas tu balik suruh di rumah tak. Bukan kata tidur masjid bila-bila, balik pula tak larang. Dan ni mari ramai ni tak ada kerja. Dia ada kerja, ada hari. Nampak? Kita ni lemah, kita ni. Nak tinggal rumah sekejap pergi kuliah, boleh dengar perkara agama, hukum hakam, kuliah maghrib, kuliah subuh tak gerak kita. Ni tinggal kapal lamang 10 tahun baru balik pula tengok rumah hak tinggal ni, dia bagi pula dagang, mu ambil aku ambil, mu rebut aku rebut. Hak tinggal Kedah kita dari tinggal lah Kedah, lagi dengar apa, takut ada orang nak beli, ada orang nak tunggu tak. Dan makcik jual kapal ke kapal terbang, jual biskut. Jual biskut je. Tak boleh nak tinggal dah. Itu besar para sahabat. Khairu ummatin ukhrijat linnas. Itu hebat ni. Sebaik-baik umat di kalangan manusia. Dia lebih ni. Pasal saat ni sebut kata turun ayat suruh hijrah pindah ke Madinah, tinggal habis las pinggang. Dan ni kebun kan ni pula. Kebun tak kebun tak ada peduli. Kebun. Kedah tinggal. Rumah tinggal. Tanah air ada. Pasal apa? Allah dan Rasul. Sani khabar dah kan? Tunjikum min azabin alim. Bila patuh pada Allah, selamat kamu daripada azab yang pedih. Harta kita tak boleh tolong. Tak boleh tolong kita. Tolong lagu mana? Tapi kita tak dapat dah kelebihan hijrah sebagaimana para sahabat yang berhijrah bersama Rasulullah SAW. Tapi kita ada lagi, iaitu iman ataupun niat.
dan jihad masih ada. Kerana sabda Nabi SAW dalam hadis yang saya baca tadi, la hijrata ba'dal fathi walakin niyatun wa jihadun iza stunfiru fangfiru au kama qala. Tidak ada lagi hijrah selepas daripada pembukaan kota Mekah, tetapi yang ada ialah niat dan jihad. Maka barang siapa yang ditentukan supaya berjihad, maka hendaklah dia pergi berangkat berjihad. Jadi kita ada jihad masih ada sampai bila-bila, melawan hawa nafsu kita ataupun kita berpindah daripada maksiat kepada taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dapat lagi pahala. Yang ini kekal sampai akhir zaman, iaitu hijrah, berpindah daripada maksiat kepada taat, daripada derhaka kepada patuh, daripada tidak menunaikan perintah-perintah Allah kepada menunaikan ketaatan, daripada jauh daripada garis panduan Al-Quran, kita menghidupkan Al-Quran di dalam diri dan keluarga kita. Terus perpindahan hijrah yang kekal, terbuka peluang yang ada bagi kita sampai hari kiamat. Niat, iaitu keimanan, akidah yang sahih. Jihad, perjuangan. Lawan nafsu jihad agak. Satu jihad, satu perlawanan. Sebab kalau tidak lawan nafsu, dia tak sampai ke medan perang. Nampak? Tak sampai medan perang kalau tak lawan nafsu. Duduk rumah gitu. Kata para sahabat sanggup menderma habis segala duit, barang kemas, apabila Nabi kata kita nak beli senjata untuk perjuangan. Nak beri ya, beri gelang, beri macam-macam lah beri. Maknanya habis licin, tak apa, kerana perjuangan nak membela Islam. Nak kita 80,000 dalam bank, beri seria ya masjid. Terdekut nak mampu. 80,000 bunga, berapa bunga? Nampak faedah banyak ni. Pitih 80,000 dalam tabung haji dah banyak, ada dalam 40,000 je. Jika awak ceramah beri samah. Itu jetik atas hidung. Macam-macam itu. Beri samah 50 sen. 5,000 ada jawapan itu dalam jawapan itu ada nari 50 sen. 5 beri samah. Tegung. Baik Cik Tang. Tok guru dia. Allah, macam mana Islam nak menang dah tak gerak. Lawan pula hak gagah. Gergasi. UMNO gagah, jota-jota pitih. Kata kebal dia apa ada. Nak. Itulah dak gerak cetong, kedekut pula. Tengok pada takbir kan. Kat sini Afrika ni cerita. Kerana apa sahabat sanggup hijrah? Kerana mereka ini yang Nabi telah berjaya mentarbiah, menanamkan satu keimanan di dalam hati, dalam dada segala para sahabat, kehidupan yang sebenarnya akhirat. Hati yang nak. Bila ada lagu ni dalam hati kita, tak takut. Tak usah kata tinggal rumah. Nampak? Perang tak apa. Macam mujahidin di Iraq, di Chechnya, di Afghanistan, mati siang dan malam di Palestin. Pejuang-pejuang Islam. Sebab apa dia berani? Sebab dalam dada dia, dalam hati dia, dunia ni bukan sebenar. Yang sebenar, kehidupan yang abadi, yang hakiki adalah kehidupan akhirat. Nak pegang tu. Nampak? Bila lagu tu, jadi dah ada harga dah. Nampak? Tanah ada, tak ada harga dah. Bila tak ada harga, berasa murah dah tanah dia banding dengan tanah dalam syurga. Mudah hiwi korang buat surat, buat masjid. Tu se. Kita 8 kali pergi ke Mekah, beraluh lagi 8 kali. Pergi dengan kapal terbang 5, kapal laut 3. Tak? Padang gambar dia. Nampak atas kapal, jujuk-jujuk. Nah,